Baik. Okey, hari ini kita akan sambung dekat juzuk yang keempat. Jadi juzuk yang keempat kita ambil surah Ali Imran ayat 159 ya. Ayat 159 di muka surat 71. Okey. Jadi kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Jadi dekat dalam surah ni, surah Al-Imran ni, dia punya cerita seronok. Okay? Sebab cerita dia penuh dengan ups and down dalam kehidupan. Tetapi dia cerita dalam bentuk yang, kalau dekat dalam ayat yang berkaitan dengan ayat ni, dia cerita dalam bentuk perang lah. Kan? Tetapi kita taklah tengok perang tu sebagai perang. Kita tengok perang itu sebagai perjuangan. Okey, perang itu sebagai salah satu cara untuk kita berfungsi dekat atas dunia. Perang itu sebagai salah satu cara untuk kita membuktikan kehambaan kita kepada Allah Taala, sebab kita memang dah tak perang. Kan, perang kita pada hari ini berbeza. Jadi ini adalah cerita tentang satu kekecewaan Nabi apabila umat Islam kalah teruk, kalah teruk dekat dalam perang Uhud. Kalah teruk bukan disebabkan tidak cukup tenaga, bukan disebabkan tidak ada kekuatan daripada sudut fizikal dan ketenteraan, tetapi kalah disebabkan salah mentafsir situasi, salah berpandangan, salah memberi respon kepada pemimpin. So benda ni ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, kerana konflik komunikasi. So bila cakap tentang konflik perhubungan, kita cakap tentang komunikasi, benda ni adalah apa yang kita selalu hadapi. Jadi dekat dalam ayat ni, dia punya panduan dia sangat-sangat cantik yang menceritakan bagaimana kita sebagai seorang hamba, okey, khususnya dalam keadaan kita punya peranan, kita punya jawatan yang tertentu untuk berhadapan dengan kekecewaan daripada kita punya anak-anak pimpinan. Okey. So dekat sini Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad, Allah memberi nasihat kepada Nabi Muhammad untuk berhadapan dengan situasi yang mengecewakan ni. Situasi yang mengecewakan ni kita takkan jumpalah dalam keadaan kita berperang ke apa ke, tidaklah exactly the same. Tetapi perasaan tu, kesan yang kita rasai itu sama je dengan apa yang Nabi rasai. Contoh antara hubungan kita dengan hubungan anak. Kita pemimpin kepada anak kita, kadang-kala kita diuji dengan tindakan dia, dengan respon dia, dengan kedegilan mereka, dengan keengganan mereka kan. Jadi kat sinilah ayat yang sangat penting untuk kita muhasabah, untuk kita tengok apa sebenarnya sikap yang sepatutnya kita ada. Baik, dekat ayat ni Allah kata apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. So the very first thing Allah bagi tahu dekat sini, kebaikan-kebaikan yang kita nak bagi kepada orang adalah disebabkan rahmat Allah Ta'ala sahaja. Jadi kalau kita boleh bersikap baik kepada orang, itu adalah kerana kebaikan daripada Allah Ta'ala. Bermakna bil akes, okay? Maksud yang berlawanan dengannya adalah apabila anda gagal menunjukkan sikap baik kepada orang, kepada anak-anak anda, kepada suami, kepada isteri, kepada pekerja-pekerja anda, itu adalah petanda anda sunyi daripada rahmat Allah Ta'ala. Nampak tak dekat mana saya cuba bawa puan-puan semua faham? Ya? Bila kita buat baik, itu adalah disebabkan rahmat Allah Ta'ala. Bila kita gagal nak buat baik, itu pertanda kita ini sunyi daripada rahmat Allah Ta'ala. The absence of rahmah of Allah to happen dekat kita punya kehidupan. So, tu yang kita nak kena, ush, dahsyat ni. Macam mana ya kehidupan tanpa rahmat Allah Ta'ala? Jadi kita kena reflect. Tindakan-tindakan kita yang buruk-buruk, bukan sebab saya punya kesabaran dah habis dah. Saya memang dah tak, saya memang dah dah banyak sabar, saya memang dah tak nak sabar kali ni saya apa-apa pun kita tak boleh nak justify. Apa pun perbuatan buruk yang kita tunjuk pada orang itu adalah kerana kita tidak ada rahmat Allah Ta'ala. So kita kena work on. Okay, kita kena work on dapatkan semula rahmat Allah Ta'ala itu. So itu maksud dia bila Allah sebut Fabima rahmati minallahi lintalahum. Anda buat baik pada orang, anda tak boleh nak belagak, tak boleh nak rasa macam this is because of me, I am so empowered. I have that kind of emotional, very high emotional maturity. I am blah blah blah. Saya sangat-sangat tenang ke apa benda ke, tak ada. No. That's because of rahmat Allah Ta'ala semata-mata yang menjadikan anda tenang, yang menjadikan anda pandai berkomunikasi, yang menjadikan anda bersabar. Semua kebaikan kembali kepada Allah Ta'ala. Bila tak ada kebaikan tu, kena cari balik di sisi Allah Ta'ala. Okay? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Dan sekiranya kamu bersikap fazzan. Fazzan ni maksudnya sinis. Okay? Fazzan ni maksudnya sinis, maksudnya garang, maksudnya very sharp tongue. Okay, very sharp tongue yang mengguris hati orang. Ya, macam itulah orang dah kata. Kalau dalam
apa orang Melayu kita kan. Kau panjat lagi. Kan kalau anak memanjat kan. Lepas tu kalau nampak anak bergaduh, bergaduh. Hantuk kepala, bunuh adik. Itulah fazon. Dia tidak berhikmah. Dia walaupun tak dapat dinafikan. Saya pun kadang-kadang guna teknik tu dengan anak-anak kan. um, tak dapat kita nafikan, tapi benda tu memang memberi kesan, tetapi kesannya adalah temporary. Okey, kita boleh meleraikan kekusutan secara temporary dengan cara kita bersikap fazon ini tadi, tapi untuk long term punya relationship benda tu tak bagus. Walaupun tafazon ghalizal qalbi, kenapa dia tidak bagus? Sebab dia akan menyebabkan orang berpaling daripada kita. So, kita tengok Al-Quran ni, dia tidak menceritakan tentang ibadah semata-mata. Dia tidak menceritakan tentang tauhid semata-mata. Bahkan dalam Al-Quran juga banyak menceritakan kita apa dia kita punya standard kita apabila kita bersosial, apabila kita duduk dekat dalam satu-satu organisasi. Walaupun tafazzan, itu yang pertama tadi, bersikap lancang mulutnya. Ghalizal qalbi, bersikap keras hati. Okey, maksudnya kering. Maksud kering, tak peduli, tak ambil berat, tak empathy kan. Lan faddu min haulik. Mereka ini akan berpaling daripada kamu. Mereka ini dah tak akan wujud dah dekat sekitar kamu. Mereka akan remove their presence in your life. Okay? Mereka akan tidak ada lagi dah kat dalam kehidupan kita. Okay, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi maafkanlah bila berhadapan dalam situasi-situasi yang tegang, keadaan-keadaan konflik yang mungkin menggugat komunikasi, kesihatan komunikasi kita dengan seseorang. Ambillah ruang untuk fa'fu anhum, memberi kemaafan kepada orang yang berbuat silap. Berbuat silap ya, bukan berbuat zalim ya. Dalam konteks ini, sahabat tersilap, okay, tersilap faham, tersilap pandangan, tersilap berpendapat, tersilap mentafsirkan situasi, bukan mereka berbuat zalim. Okey, dalam situasi zalim yang maksudnya memang jelas nyata hal dosa pahala tu, kita ambil pendekatan yang lain. Okey, contoh kalau kata anak kita kena rogol ke apa ke, tak adalah macam tak apalah, fa bima rahmati minallahi lintalhum, kita pun nak bersifat rahmah pada perogol tu, tak apalah saya tarik balik report saya. No. So sebab itu dalam Al-Quran dia ada asbabun nuzul, dia ada penceritaan untuk mengajar kita bagaimana kita berfikir dalam konteks. Pada hari ini ramai orang dia bercerita dan dia memberi pandangan secara salah sebab dia tak dapat nak tengok konteks. Nak belajar tentang konteks ni daripada siapa? Daripada Allah. Sebab Allah yang buat cara kita berfikir, Allah tahu apa benda yang kita perlukan untuk betulkan cara kita berfikir. So that's why kita ada Al-Quran, kita ada dengan asbabun nuzul. Jadi kalau dengan perogol jangan tak payah nak fabima rahmati, apa tidak. Ini maksudnya dengan anak kita. Kita cakap dekat dia, anak, pukul 6.30 kau kena balik rumah. Kalau tak balik rumah nanti siap. Sebab apa? Pukul 6.30 kita nak pergi masjid, karena lambat nak buka ni. Tiba-tiba anak tu pula dia terleka bermain. Terleka bermain, kau nampak puluh baru datang balik rumah, baru nak mandi apa-apa semua tu. Masa tu kita mula lah, dah lambat aku nak pergi buka puasa. Dah lambat nak pergi tarawih. Dah lambat nak apa-apa semua kan. Nak buka puasa kat masjid kan, contoh. Jadi dalam situasi-situasi yang macam gini lah. Sebab tak ada pun dekat dalam Al-Quran kata kalau anak ni salah lambat, dia lewat 10 minit maka dia buat dosa besar ke apa ke, tak. So itu cara kita memahami ayat ni. Jadi fa'fu anhum. Bila ada berlaku kesilapan yang tidak disengajakan, disebabkan misunderstanding, bukan disebabkan zalim, fa'fu anhum. Dan bila kamu fa'fu anhum wastaghfir lahum, tidak cukup. Ini dia kata subhanallah, Al-Quran ni dia ajar kita excellence character yang paling-paling tinggi, paling-paling cemerlang. Bukan sekadar jadi baik tapi jadi cemerlang. Okey. Dia kata apa? Lepas dah fa'fu anhum, memaafkan mereka, wastaghfir lahum. Minta ampun pula kepada Allah untuk mereka. So, untuk anda, yang pertama sekali kita kena tengok, nak memaafkan orang bukan mudah. Okey. Yang kedua, anda nak kena maafkan orang yang dah buat silap dekat anda, yang buat anda menyakitkan hati, mengecewakan anda. Kemudian anda nak kena duduk dalam kasut dia, nak kena minta maaf pula, nak kena cari pula kebaikan untuk diri dia. So, inilah menunjukkan kepada kita bahawasanya untuk menjadi seseorang yang ada karakter dan akhlak yang tinggi, kita kena ada empathy. Sebab tidak ada empathy, dengan tidak adanya empathy, okay, dengan tidak adanya rahmat dan kasih sayang yang banyak, kita tak mampu untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kita tak mampu untuk meletakkan diri kita, kita tak mampu untuk sayang orang lain macam mana kita sayang diri kita sendiri. Okay? So dengan rahmat Allah Ta'ala akan memungkinkan kita menjadi satu individu yang disayang kat orang macam disayang diri dia sendiri. So ini adalah salah satu pemahaman, salah satu ayat yang beri pemahaman kepada kita bagaimana self love dekat dalam Islam tu dia work kan. Dia macam, termasuklah kita tengok hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. So dia sangat kontradik dengan apa yang self love yang dia ajarkan dekat dalam barat. Okay. Baik. So fa idza azamta wa syawirhum fil amr. Dahlah orang tu buat silap, tapi Allah kata
memang mereka buat silap, tetapi you still have no right untuk look down pada orang-orang macam gini sehingga engkau boleh discard mereka punya pandangan. So dekat dalam ayat ni memang ini juga adalah ayat yang sebenarnya memberi banyak banyak teguran kepada pemikiran-pemikiran lelaki yang menganggap wanita ataupun isteri tidak ada suara dekat dalam rumah tangga. Disebabkan isteri tu, sebab lelaki tu walil rijali alaihinna darajah. Dia tu apa one level ada authority daripada dia punya isi, tapi dekat ayat ni tidak, wasyawirhum fil amr, dengan orang bawah, dengan anak kita, kita kena ambil pandangan mereka walaupun dalam keadaan mereka dah buat silap, apatah lagi bila mereka tak buat silap. Okay, so dekat sinilah bagaimana Islam tu dia mengajarkan kita apakah karakter-karakter yang paling cantik, karakter-karakter orang yang betul-betul empowered by the Quran, macam mana mereka live their life, macam mana they carry themselves in family, in society, in organizations and everything. Okay, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. So apabila dah buat keputusan dan anda ada bertekad dengan satu keputusan, azamta, kamu telah berazam, kamu dah decide, okay? Bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Okay? So sekarang ni Allah bagi tahu macam mana apa pun usaha kita yang kita lakukan bersama-sama dengan manusia sentiasa involve Allah Ta'ala. Tawakal apa? Fatawakal ala Allah bukan nak kata macam kita sekadar menyerahkan Allah Ta'ala, kita menyerahkan satu-satu keputusan itu kepada Allah Ta'ala saja. Tidak. Tetapi maksudnya apabila kita dah buat keputusan, kita libatkan banyak orang, kita dengar pendapat ramai orang, don't forget to involve Allah tu. Okay? So inilah cara-cara kita bila kita nak sampai kepada satu natijah yang membawa hubungan yang harmoni, yang damai, yang apa? Yang orang kata menenangkan untuk semua pihak. Jadi tidaklah kita ni asyik bertegang sahaja disebabkan jawatan yang kita ada. Sebabkan aku ni ibu, aku suka create ketegangan dekat dalam rumah tangga dengan anak-anak, dengan menantu dan sebagainya. So benda ni itulah kalau cakap tak habis kan, tapi inilah realiti yang terjadi pada hari ini ya. So ayat yang terakhir Allah bagi tahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. So bila anda involve Allah dekat dalam kehidupan anda, Allah appreciate you. Allah appreciate you by saying what? I love you. Okay, your character is Masya Allah, Subhanallah, I appreciate your character. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. So dia bukan sekadar macam Allah menyukai orang-orang mutawakkilin. No, but you have a special place beside Allah. Bila kita jadi satu orang manusia yang ada rahmah dekat dalam diri, kita perbaiki cara kita berurusan dengan orang, kita memaafkan orang lain, kita ada empathy yang banyak, kita mengambil pandangan walaupun orang yang dah tersilap daripada kita ni, kalau orang dah silap habislah kan, dia tu tak boleh pakai, cepat je kita nak tak boleh pakaikan orang lain kan. Tetapi Allah ajar pada kita, okay, kalau anda boleh sepas you punya level dekat sini, so macam you are very special beside Allah. So sama-sama lah kita kejar kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Oh, sangat powerful lah sharing hari ini. Suka sangat, Masya Allah. Okay, insya Allah kita jumpa esok dan kita akan share pasal program Mekah bersama Ustazah nanti. Assalamualaikum semuanya. Kita akhiri dengan tasbih Waalaikumsalam. kifarah Isratul Assalamualaikum. Ustazah, nak tanya boleh? Berkaitan dengan